Perbahasan Belanjawan Sabah 2026. Izinkan saya memulakan dengan pantun begini. Pergi ke ladang memetik delima. Delima masak jatuh ke raga. Belanjawan dibentang bukan sekadar angka. Nasib rakyat itulah yang utama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, salam hormat anak-anak Sabahan. Belanjawan Sabah tahun 2026 yang dibentangkan dengan jumlah RM 6.402 bilion disertai dengan anggaran lebihan RM 28 juta adalah satu dokumen penting yang mencerminkan halah tuju, keutamaan dan keikhlasan kerajaan terhadap rakyat Sabah. Menteri Kewangan turut mengunjurkan hasil negeri sebanyak RM 6.43 bilion, satu angka yang menunjukkan keupayaan keuangan negeri masih stabil walaupun berdepan cabaran ekonomi global dan domestik yang tidak menentu. Benar, kita akui bahawa belanjawan 2026 ini sedikit menurun berbanding tahun 2025. Namun apa yang harus diberikan perhatian ialah Sabah masih mencatat lebihan, bukan defisit. Ini satu petunjuk bahawa pengurusan kewangan negeri berada di landasan yang berdisiplin dan berhati-hati. Biar kecil tapaknya, asalkan kukuh asasnya. Saudara-saudari anak-anak Sabah, belanjawan ini hadir dengan tema memacu pembangunan kesejahteraan rakyat diutamakan. Tema ini bukan sekadar slogan, ia adalah janji. Ia adalah amanah dan ia adalah tanggungjawab yang amat besar. Rakyat Sabah menaruh harapan tinggi agar belanjawan ini benar-benar memberikan manfaat paling besar kepada rakyat. Khususnya dalam pengagihan kek ekonomi yang adil dan seimbang. Bukan tertumpu kepada segelintir golongan. Bukan hanya berlegar di bandar-bandar besar, tetapi sampai keluar bandar, pedalaman dan mereka yang hidup dalam kemiskinan. Kalau tinggi gunung sama didaki, kalau dalam lurah sama dituruni. Apa yang paling penting, tuan yang terutama dan ahli-ahli yang berhormat, duit rakyat mesti disalurkan kembali kepada rakyat. Bukan berlegar di atas meja birokrasi, bukan tersangkut dalam projek tertangguh dan bukan hilang dalam ketirisan.